Hai guys, Assalamualaikum. Kucing tengah ada masalah kutu, tengah cari shampoo kutu yang berkesan. Ni salah satu produk yang korang boleh guna. Jadi aku tunjuk cara guna macam mana. Okey, ni cara nak bancur dia. Satu botol ni Dergal Hobby 5ml bancur dengan 500ml air. Kat sini dia ada tulis. Kau carilah botol sukatan. Botol yang ada sukatan lebih mudah lah. Alright. Sebab dulu bancuhan dia berbeza. Yang ni bancuhan baru dia. Masuk air. Selain daripada korang nak jadikan dia shampoo, dia boleh jadikan spray harian dekat rumah. Contoh kucing tu tak ada kutu pun, nak mencegah daripada ada contoh hama kan, spray je kat kucing buat seminggu 2 kali. Ataupun kucing tengah ada kutu, susah nak dimandikan, boleh spray, korang spray je hari-hari. Ok, jom saya tunjukkan cara mandi. Ok, first korang kena basahkan badan dia dulu. Lepas korang basahkan, ni cara aku mandilah. Setiap orang berbeza-beza kan. Kalau groomer tu aku tak tahu macam mana, tapi cara aku macam ni lah. Dia macam ni. Ada balon lagi separuh untuk seekor kucing. Oh, yang dah siap mandi dah. Sebab dia ni jenis agresif bila nak dikeringkan, so kita letak dalam ni.